Nak dapat rumah yang tenang, nak dapat rumah yang lapang, itu kata ulama jaga Quran dan qiyam. Pergi kepada yang kedua, al-markabul hani, kenderaan yang elok. Kata ulama kenderaan yang elok tu bukan rumah yang mewah, tapi yang membawa kita ke rumah-rumah Allah. Jadi balik kejap lagi, nak start enjin kereta tu, ataupun kita naik kereta sahabat kita bawa, alhamdulillah. Allah bagi kita nikmat, naik kereta dapat sampai ke rumah-rumah Allah. Berapa banyak orang yang memiliki kereta yang mahal, tapi kereta itu tidak membawa dia untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita syukur pada apa yang kita miliki. Yang ketiga, yang terakhir sekali apa? Al-jarus soleh, jiran yang soleh. Jiran yang soleh ni yang mana? Baik, mana tangan kanan puan-puan? Nanti kan? Ada yang was-was mana tangan kanan, mana tangan kiri. Maknanya nak kena berhenti dah tu kan? Tangan kanan. Baik, tangan kanan ni boleh tak salam orang sebelah? Dah confused mana pula nak nyalam kiri kanan ni. Ini. Yang puan-puan salam ni, inilah al-jar soleh, puan-puan mati, ini yang akan terapa untuk baca Yasin untuk kita. Ini yang kalau kita meninggal dunia, dia akan datang untuk menguruskan rumah-rumah kita. Inilah al-jar soleh, kita mati, kita berpersatuan. Esok-esok bila kita meninggal dunia, berhimpun sahabat-sahabat NGO kita, jom sama-sama kita baca Al-Quran, baca Yasin untuk sahabat kita daripada NGO kita yang sudah pun meninggal dunia. Puan-puan, siapa nak bagi sedekah Yasin percuma kalau tidak datang daripada kawan-kawan yang hari ini tadi kita bersalam dengan mereka? Puan-puan, sebab itu jaga sahabat-sahabat syurga kita ni. Datang ke masjid, jangan duk sakit hati sangat. Dia tu tak ada ke tudung lain nak pakai, sama je dengan aku. Lah sakit hati tudung sama. Tak payah. Biar dia nak pakai lagu mana pun. Kan? Kita jangan duk sakit hati ke orang. Kita tengok, dia tu dah habis majlis ni tak ajak pun aku minum. Tapi dia boleh pergi minum dengan orang lain. Jangan duk sakit hati. Apa masalah kita? Kalau orang tak nak minum dengan kita, apa patut kita buat? Minumlah seorang-seorang, apa masalahnya? Hari ni nak minum pun berteman, nak jalan berteman, mati esok-esok seorang-seorang. Nak marah apa dekat orang tak ajak kita? Jangan. Kan? Sebab itu hidup kita hari ni, nikmati saja apa yang kita ada. Kan? Selagi boleh buat kesempatan kebaikan, buat kesempatan dan kebaikan yang boleh kita buat. Tak payah nak sakit hati. Pasal apa? Yang kita paling takut, kita sakit hati kat dia, kita buat jahat dekat dia, esok-esok kita meninggal dunia, dia datang tolong urus jenazah kita. Waktu itulah pembalasan dendam yang paling sempurna. Tu takut tu? Kan? Dia datang urus jenazah kita, kita dulu mulut jahat kat dia, nak kata apa puan-puan? Sebatang jari pun tak mampu nak angkat, nak sebut minta maaf lah dulu saya kata kat awak. Boleh tak? Tak boleh dah. Jadi sebab itu, jaga sahabat-sahabat syurga yang berada di kiri dan kanan kita. Baik, sekali lagi mana tangan kita? Okey. Salam pula orang hak sebelah hak tadi tak ada salam tu kan. Habis dah kiri kanan depan belakang tu, kata orang perempuan tak payah cerita. Arahannya suruh salam belah kanan, dia salam kiri kanan depan belakang. Tengok. Kan? Nak membahagiakan orang perempuan, tu puan, kadang-kadang tak perlu harta yang mahal. Orang perempuan, kajian psikologi mengatakan, orang perempuan sebahagian tekanannya itu boleh dikurangkan dengan sentuhan. Sebab tu saya suruh sentuh. Kan? Tapi ada orang lebih pada sentuh lagi, ramah-ramah gitu. Semangat orang perempuan. Sebab itu siapa-siapa yang rasa stres, cari kawan-kawan, dapatkan pelukan. Sebab itu kita datang sini, orang perempuan dia suka salam peluk cium, betul tak? Salam peluk cium dan ungkapkan kata-kata yang baik. I love you, what I love you tu kan. Ya Allah, comelnya Kak Tun. Kak Tun pun kata, awak apa kurangnya? Walaupun dua-dua tak comel, tak apalah, itu sudah cukup untuk menenang dan membahagiakan. Betul tak? Orang perempuan cukup yang tu je. Kadang-kadang dia ingat seronok dengan kawan-kawan. Inilah me time kita. Balik rumah nanti dengan suami, itulah suami yang sama. Kan? Tapi perasaan tu dah tenang kat mana? Ni daripada bersalam-salam dengan kawan-kawan kita. Sebab itu jangan kedekut nak bersalam dengan orang. Ya? Okey. Itu yang kedua. Dan yang ketiga yang kita sebut al-jarus soleh. Yang terakhir sekali, puan-puan, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak ajak puan-puan untuk kita ambil satu ayat Al-Quran untuk kita bawa pulang. Ayat ni sebenarnya sudah pun masyhur, tapi jarang-jarang kita bawa dalam kehidupan. Ayat yang Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Talaq.
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بالغ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Itu ayat apa? Ayat 1000 dinar. Ramai orang dia meletakkan di dalam frame, melekatkan ayat ini di dinding-dinding rumah dengan harapan ia menjadi pendinding. Tapi hari ini sayang, dia tidak menjadi pendinding iman, dia hanya menjadi pelekat-pelekat di dinding untuk dijadikan sebagai perhiasan. Ayat yang terakhir ini saya nak bawa kepada puan-puan untuk kita bawa balik pada rumah. Hari ini nak dapat keluarga yang bahagia, jawapannya Quran letak pada ayat ini mesti dengan merasa cukup pada apa yang kita terima. Nak bahagia puan-puan kena ada rasa qanaah. Qanaah inilah yang meletakkan Sayyidatina Khadijah walaupun suaminya itu hidupnya penuh dengan tekanan, tapi dia tetap menjadi perempuan yang menenangkan pasangan. Ini kita nak, kan? Khadijah ajar kepada kita apa? Datanglah apapun ujian, selama namanya dia isteri kepada Nabi, maka dia yang menjadi orang yang pertama beriman. Dia yang menjadi perempuan yang pertama yang menenangkan. Dia yang menjadi perempuan yang sampai akhir hayatnya itu disebutkan ada riwayat yang dia tawar kepada Nabi, ya Rasulullah, kalaulah esok aku sudah meninggal dunia, kalaulah hartaku sudah habis kesemuanya, dan kalau tulang belulang aku ini boleh diambil dan dimanfaatkan, maka ambil dan manfaatkanlah untuk kerja dakwahmu. Ini sampai tahap macam tu.